Aku pakai t-shirt je. Habis aku kata. So sekarang kita nak pergi bazar TTDI. Ni tu motor tu. Nanya ke dia tu. Everyone. Sekarang kita nak pergi ke bazar TTDI. Kita akan buka dekat TTDI. And then si bodoh ni nak iron baju. Lepas tu aku fikir dia akan pakai seluar pendek dia yang warna Boleh puasa tak dia pakai seluar pendek, tapi nak royak she walaupun t-shirt, she banyak fitting. So kita kat mana? kita berada di Taman Tun Dr. Ismail. Siapakah Tun Dr. Ismail? Tak tahu tu. Tun Dr. Ismail adalah Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Sekarang kita kat TTDI. Dah. Kita dekat lorong-lorong lah juga pernah buat vlognya. Okay dah tu. Tapi lighting si cantik. Tapi cantik kulit dia dari aku. Dah lah, ni semua filter. Tak adalah, bukan filter Ni memang kulit aku. Tapi pakai sunscreen lah. Kalau tak pakai sunscreen, muka peju ber. Dirokok, orang kata dah berhenti rokok. So inilah keadaan bazar TTDI pada petang. Dah. Kita akan buka puasa kat Kapitan. Kita orang ke bazar TTDI. So hari ni bukber bersama Ida. Dekat Kapitan. Sebabnya kita tak tahu nak makan apa. Tapi macam okey lah, Kapitan pun dekat TTDI lah. By the way. Okay, hi. Hai, sekarang kita orang kat TTDI. Baru balik buka puasa. Dia orang mesti ingat kita miskin jalan kaki. Tapi sebenarnya parking bol kepuk-kepuk. So orang pula baru angkat 16. Lah. Tak ada lagu lah. Semua orang 16 Pro. Ya, oh my god, tertinggal Pro. Semua orang mampu memiliki selagi mana dikehendaki oleh Allah SWT. Aku akan suruh Afiqah foto pokok ni. Afiqah, please take note, Jekas. Are still in TTDI. Hang out here. So Bonda akan buat rumah hutan dekat sini. Okay Bonda. Projek apa cerita ni? Projek 18 bilion. Allah lah, 18 bilion pun lumpur-lumpurnya, lecaknya lah. TRX. Okay, sebab kita nak gosip, so video ni akan pendek sikit. Parking kat CE11 B2 dekat pasal X. Like, I miss him so much. Kita sekarang dekat TRX. First time bersama Ida. Kita dah pergi Cici. Pavilion kita pernah ke? Pavilion tak pernah. Pernah lah, gambar kita yang aku pakai seluar warna putih tu. Kau ingat? Dengan Kamel tu. Oh malam. Ya betul. Gila kan? Got my shoe. Shopping. Ya. For him. Bukan untuk I. Obviously. Sekarang kita orang dekat SS2 nak beli coffee. Bersama Ida lagi. Mulut bucuk. Tak minum air. 10 of any of your favorite beverage. Betul ke? Ita, mari kita tanya dulu. Nanti kalau tak ada, I ngamuk you. Gila. She sekarang pun YouTuber, vlogger, TikToker. Legend saya. Hai, sekarang kita orang dekat Starbucks S2. Siapa-siapa yang Korang sekarang tengah ada promotion. Betul. Kena boycott. Oh, by the way, Ida first time minum ni lepas di boycott pada tahun 7 Oktober 2023. So ni her Dia first belanja mah free. kan, buy one free one pula, babe. Sekarang kita orang dekat Prima Damansara dah hantar Ida. Siapa-siapa boleh subscribe Bumi Ratu Channel. Dia boleh. Kami Ida, siapa motor losak ke, boleh cari dia. Loli locak. Motor boleh, kereta boleh, lori pun Semua boleh. Repair rumah boleh.